Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rafa' lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita teruskan lagi pengajian pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberi beberapa nikmat yang besar. Islam dalam hati kita, amalan dan juga akidah berteras kepada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah bagi kita hujan, suasana yang orang sukalah pagi-pagi kan. Kalau yang freelance tu dia tidur pagi ni. Itu tempat kita lah. Krisis dalam dunia hari ini, dunia memang diambang perang. Di antara negara-negara yang besar dalam dunia ini, Israel yang Allah Subhanahu wa taala murkai, juga dalam krisis yang sama dengan satu lagi negara yang Allah Ta'ala alam kan, negara Iran kuat pula nampak kan. Dan juga Amerika Syarikat pun dah campur tangan dalam urusan perang. Macam mana dia akan merebak ke, kesan pada dunia ke, Allah Ta'ala alam. Kita bersedialah apa-apa kemungkinan kalau perang-perang ni dia meletus kepada yang skala yang lebih besar. Wallahu alam kan. Bila sebut Iran ni, orang katanya Iran ni negara Islam ke tak negara Islam? Soalan macam tu kadang-kadang saya tak tahu nak cakap macam mana. Dia Iran ni negara orang Syiah. Dan kita pun tahu Syiah ni tak kurang jahat dia Syiah ni. Apa yang berlaku dekat Syria pun kesan besar pada Syiah dulu kan. Iraq, apa yang berlaku kat Iraq, kehancuran negara Iraq pun yang US dah hancur, akhirnya Syiah juga yang dah menjajah negara Iraq. Banyaklah kesan Syiah ni pada orang Islam, banyak rekod kejahatan, kezaliman dia lah pada orang Islam. Al-Qaradawi, pengarang kitab kita ni, dia mencuba untuk mendamaikan Syiah Sunni ni berapa lama, sampai dia pun menemui jalan buntu dan dia menyesal dengan perbuatan tu. Dia menyesal untuk cuba nak nyatukan Syiah Sunni sebab tak ada penyudah Syiah ni kan. Kita kata jangan ambil negara orang Sunni, dia pergi bunuh orang Sunni, dia jajah negara orang Sunni. Kita kata jangan hina akidah, i'tiqad orang Sunni, jangan mengkafirkan para sahabat, habis semua dia kafir kan. Dan sebenarnya kalau tengok kan,
kejahatan mereka tak kurang juga sebenarnya. Tapi sikap kita bila orang lawan Israel ni, kita ni orang Islam, kalau ada seekor ular dia patuk Israel pun kita suka kan. Kalau ada anjing gigit Israel pun kita suka. So kalau Iran berperang dengan Israel, kita bukanlah makna kita sokong Iran, tapi kita sukalah. Kawan saya sendiri dia doa macam ni, Allahumma syghul az-zalimin biz-zalimin. Doa kita ialah, Allah, kau sibukkanlah orang yang jahat, yang zalim ni berpegang orang zalim sendiri kan. Biarkan dia perang. Dia zalim dengan zalim, dia perang, biarkan dia perang. So kita, bila kita suka Iran lawan Israel itu, bukan makna kita sokong Iran, taklah. Tetapi siapa pun yang memerangi orang yang zalim, kita suka, biar dia lawan sama dia kan. Dan kita tengok Iran ni, tak kurang juga kuat dia kan. Senjata dia tak kurang juga kuat. Dia tengok senjata dia tu, dahsyat juga senjata, macam mana dia bangunkan senjata ni kan. Memang dia kuat. Bila US dah bom dia pun, dia balas balik dengan, dia tunjukkan lokasi mana tentera AS ni ada. Dia tunjukkan, dia tahu kat mana lokasi tentera tu. Maknanya dia punya satelit dia pun canggih juga. Tak, bukan calang-calang negara yang boleh nak diperkotak-katik kan. Tak tahu apa yang akan jadi. China dengan Rusia memang kuat dengan Iran. Ada blok dia lah, tak tahu macam mana kan. Ala kulli hal, apa pun yang berlaku dalam dunia ni, kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, persiapan utama umat Islam dalam apa pun krisis dengan Bani Israel ni, Tuhan akan sebut persiapan kita ialah persiapan iman. Itulah benda yang kita gagal pegang. Saya nak sebut kan, sebenarnya kita ni kalah dengan Israel hari ni, kalah dengan musuh hari ni bukan sebab mereka kuat. Tak. Kita kalah dengan musuh bukan sebab mereka kuat, tapi sebab kita sendiri yang lemah. Jangan percaya Amerika kuat, jangan percaya Israel tu kuat. Kita kena percaya kita ni lemah. Itu sifat mudah dia. Kita lemah, mereka jadi kuat lah. Allah pernah sebut la yadurrukum syai'a kan. Lan tu bermaksud selama-lamanya Bani Israel takkan boleh mencederakan kamu. Macam mana pula Allah kata selama-lamanya Israel tak boleh mencederakan kita, sedangkan hari ni orang Gaza habis dah cedera. Sebenarnya maksud Allah tu ialah illa an tattaqu, melainkan kamu bertakwa. Dan juga Allah sebut tentang fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Yang tak boleh dicederakan oleh Bani Israel, oleh Yahudi ni, ialah orang Islam dengan kekuatan iman dan takwa dia. Yang tu takkan dicederakan. Tapi hari ni kita tercedera sebab apa hari ni? Sebab mereka kuat ke bukan? Sebab kita lemah iman dan lemah ketakwaan. So tak, bukan orang Palestin, umat Islam keseluruhan. Kan? Para sahabat mereka tak pernah pun kalah dan dicederakan oleh Bani Israel. Sebab apa? Kekuatan iman tu mereka ada. So hari ni Gaza cedera bukan sebab Gaza lemah. Orang Gaza tu kuat, dia pertahan negara dia kan. Yang lemah ni ialah keseluruhan kaum muslimin. Tengoklah kita hari macam mana. Lemah kita macam mana. Jadi sebenarnya Al-Quran dia turunkan satu resepi kejayaan, ialah umat bila mana dia kuat, dia punya hati, dia kuat dalaman tu. Dalaman tu kalau kuat, senjata dan semua kekuatan lain ni dia datang dengan cara yang lain. Iran ni dia dakwa dia Muslim, tapi orang Muslim takkan ada Quran baru selain daripada Quran. Orang Islam, Quran kita, Quran ni mushaf betul kan. Orang Syiah, Quran dia mushaf Fatimah. Mana datang mushaf Fatimah, tak tahu macam mana kan. Dia ada mushaf lain, dia ada Kaabah lain yang dia buat sendiri. Azan dia pun lain. Tapi dia dakwa dia Muslim. Arab Saudi pun tak alang dia pergi haji pun, dia pergi haji. Tapi dia sendiri ada Kaabah sendiri. Kan? Dia sendiri tak menyukai semua para sahabat, mengkafirkan sebahagian besar para sahabat, dia kafirkan di atas banyak sebab-sebab politik tu. Kenapa dia punya apa tu kitab tu nama Fatimah, ada Fatimah?
Dia kan Ahlul Bait, dia suka Ahlul Bait kan. Dia mendakwa lepas Nabi wafat, Jibril turun kepada Ali radhiyallahu an untuk beritahu beberapa kalimah tentang Al-Quran. Fatimah catat. Jadi Quran yang ada sekarang ni tak sempurna. Bagi dia Quran yang sempurna ialah Mushaf Fatimah tu. Ada tafsir Tabari yang daripada orang Syiah punya tu kan. Syarah Mushaf Fatimah macam-macam lah. Tapi itulah, Syiah ni dia wajah dia Muslim lah, tapi sebenarnya agama dan juga tauhid mereka tak sama macam orang Islam pun. Tapi tak apalah, dia kata dia Muslim, biar dia kata dia Muslim. Tapi yang penting hari ni kita seronok lah bila ada satu orang balas balik pada saya macam tu. Konflik dalaman tu kita tahu macam mana lah. Okey, Quran yang kita nak baca ni, kita akan dapati bahawa kekuatan yang Quran suruh bina ialah kekuatan iman, kekuatan dalaman tu. Okey, kita masuk lagi pada kitab kita ni, Kaifa Nata'ammu Al-Quran, bagaimana kaedah berinteraksi dengan Al-Quran. Pada muka surat 205 itu, iaitu bab tentang khatam. Berapa kali sebenarnya kita boleh mengkhatamkan Al-Quran? Ini bab ini kita kena bincang, Qardawi bincangkan juga, sebab melihat kegilaan umat Islam ni mengkhatamkan Al-Quran. Benda tu baik, dia tak tercela pun. Tetapi khatam tu dalam bentuk yang macam mana? Bermakna adakah boleh kita khatamkan Quran sehari 3 kali? Adakah afdal macam itu kan? Ataupun sehari 4 kali khatam Quran sehari? Adakah afdal demikian? Ataupun yang paling afdal ni seminggu sekali, 2 minggu sekali khatam ke macam mana kan? So Qardawi sebut beberapa riwayat dan disebut beberapa kritikan Aisyah radhiyallahu anha terhadap beberapa amalan sahabat yang pada Aisyah yang ni kesilapan ni Nabi tak buat macam ni. Aisyah sebut bukan sebab sahabat tu tercela, tidak, tetapi Aisyah betulkan sebab Aisyah mendakwa Nabi SAW buat sekian-sekian dengan tujuan sekian-sekian. Buat khatam Quran tu dengan tujuan sekian-sekian. Okey. Kita baca, menurut Al-Hafiz As-Suyuti, membaca Al-Quran harus diperbanyakkan sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala puji orang beriman yang mana mereka ni baca Al-Quran, atau ayat daripada surah Ali Imran tu kan, 113. Allah sebut yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Maksudnya ialah mereka yang ini orang beriman membaca ayat-ayat Allah Ta'ala pada waktu di malam hari dan juga pada waktu mereka bersujud yang ini salat. Ayat ini ialah ana al-lail. Ana al-lail bermaksud penghujung-penghujung malam. Dan waktu mereka baca tu ialah bukan waktu sujud, waktu salat. Sebab sujud ni ialah ibadah yang agak besar dalam salat, tempat paling dekat orang dengan Allah, maka ayat Quran sebut sujud. Okay, dalam As-Sahihain disebut hadis Ibnu Umar, tak ada kedengkian kecuali pada 2 perkara, iaitu orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah sedang dia bacanya pada waktu malam dan juga siang. Jadi dengki ataupun hasad dalam bahasa Arab tu tak diizinkan, kecuali kalau kita rasa macam cemburu dengan orang yang hafaz Quran dan dia banyak baca Quran setiap hari. Kita kena cemburu. Bukan cemburu tu dengan tindakan koyakkan Quran dia, tak. Bukan cemburu dengan cara butakan mata dia, tak. Cemburu sebab nak jadi macam dia. Okey, orang-orang salaf, yakni ulama salafus salih yang hidup 300 tahun lepas Nabi wafat, mempunyai beberapa kebiasaan yang berbeza lah. Banyak riwayat yang menyebutkan bahawa di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran sampai 8 kali dalam sehari semalam. 8 kali sehari semalam Nanti kita baca dulu. Ada yang khatamkan Quran 4 kali dalam semalam. Satu malam tu 4 kali khatam. Ada yang 4 kali pada siang harinya. Malam khatam 4 kali, siang khatam 4 kali. Itu bermakna apa? Itu bermakna berarti dia tak buat apa pun kegiatan lain sama sekali. Kalau dah malam khatam 4 kali, siang khatam 4 kali, maknanya apa? Maknanya dia tak pergi kerja lah maknanya. Maknanya dia tak buat apa-apa yang lain. Makan pun tidak, apa pun tidak. Baca Al-Quran semata-mata kan. Dah kalau 4 kali pagi-pagi 12 jam tu, daripada pukul berapa kan? 8 sampai pukul 8 malam balik kan.
kena khatam 4 kali. Itu yang Qardawi sebut, artinya dia tak buat kegiatan apa pun sama sekali. Kerja pun tidak, tanam pokok ke apa tak campur orang langsung, baca Quran sahaja. Lalu bagaimana dengan tabiat manusia yang harus makan, minum, tidur, buang air kan? Macam dia nak buat? Okey, kami tak yakin. Okey, Qardawi kata dia sendiri tak yakin riwayat yang cerita tu cerita benar. Dia tak tahu. Dia kata riwayat tu tak benar. Dia tak yakin benar riwayat tu. Maknanya riwayat yang datang menceritakan hidup salafus salih ni khatam 4 hari, 4 kali semalam, 4 kali siang. Qardawi dia tak yakin riwayat tu benar. Sebab dia menyanggahi sistem hidup manusia kan. Kalau macam tu baik jadi malaikat. Manusia kena makan, kena pergi kerja, kena bangun pagi, kena campur anak-anak, kena uruskan anak-anak. Okey. Kalaupun itu benar, susah nak diterima. Sebab yang demikian itu merupakan bacaan yang tak memberikan kesempatan pada pembacanya untuk memperhatikan isi dan memikirkannya. Allah telah meredai Aisyah yang mengingkari perbuatan seperti ini. Qardawi kata, kalau macam tu punya bacaan 4 kali siang, 4 kali malam khatam, confirm orang yang baca tu takkan boleh nak fokus pada isi-isi kandungan Quran tu maksud dia apa. Melainkan dia baca je kan. Itu pun baca pun boleh ke sampai 8 kali sehari. Dan Qardawi sebut Allah telah redha pada Aisyah yang mengingkari perbuatan. Maknanya Aisyah pernah mengingkari sahabat Nabi, pernah tegur sahabat Nabi yang pernah cuba buat macam tu, khatam banyak-banyak kali sehari. Kan? Kemudian Suyuti juga menyebutkan riwayat yang orang mengkhatamkan Quran 4 kali sehari semalam. Ada yang mengkhatamkan 3 kali, ada yang mengkhatamkan 2 kali, dan ada yang khatam sekali dalam sehari semalam. Dia juga menyatakan bahawa Aisyah telah mencela perbuatan itu. Aku berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada beberapa orang yang aku berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada beberapa orang yang salah seorang di antaranya membaca Al-Quran yang dalam semalam dia mengkhatamkan 2 ataupun 3 kali. Kata Aisyah, memang mereka membaca, tapi mereka seperti tak membaca. Aisyah kata kalau macam tu dia buat sehari semalam tu 2 kali khatam ke 3 kali khatam, Aisyah kata memang dia boleh baca. Tapi Aisyah kata dia tak membaca. Kan? Dia macam ni, macam itu kan. Memang boleh 4 kali khatam, tapi faham ke? Itu tak membaca sebenarnya. Tak membaca. Ada world record kan, satu orang tu dia boleh baca 10 muka surat dalam masa berapa saat ke berapa kan, berapa minit ke kata kan. Sebenarnya kalau dia boleh baca laju dalam masa 1 minit baca 3 muka surat 1 minit, sebenarnya dia membaca tak agak? Dia yang penting masa nak baca ni ialah faham. Itu yang paling penting. Kalau setakat nak baca memang boleh baca, tapi tolong terbalik lah, makhraj tolong terbalik, faham apa tak lagi kan. Itu yang kata Aisyah, dia boleh baca, tapi dia tak membacanya pun sebenarnya. Tu Aisyah tegur tu. Lalu Aisyah menyatakan, aku pernah solat sama dengan Nabi SAW sehari semalam. Beliau membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Beliau tak membaca ayat yang berisi khabar gembira, melainkan beliau berdoa dengan menginginkannya. Beliau tak membaca ayat yang dalamnya disebutkan ketakutan, melainkan beliau berdoa untuk mohon perlindungan. Maknanya Aisyah, dia pernah salat malam dengan Nabi SAW. Mungkin 2 rakaat malam tu kan. 2 rakaat tu Nabi baca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 3 surah Nabi baca dalam 2 rakaat, 3 surah Nabi baca. Tapi setiap bacaan ayat Quran Nabi tu, masa Nabi baca ayat-ayat yang menggembirakan, Nabi doa kepada Allah supaya beri kegembiraan dekat diri Nabi. Maknanya baca ayat sikit, berhenti doa kepada Allah dalam hati kan. Baca ayat tentang azab, berhenti minta lindung kepada Allah daripada azab. Kalau itu cara bacaan afdal yang Nabi tunjukkan. Maknanya baca, ambil masa, faham, doa kepada Allah siap-siap. Dalam 2 rakaat habis Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu cara baca Nabi. Jadi kalau kita baca satu malam 4 kali khatam, adakah tu menepati kaedah ke tak? Itu yang Aisyah sebut tu. Dia kata aku dengan Nabi pun tak buat macam tu. Aku dengan Nabi pun, Nabi tak khatamkan sampai 4 kali satu hari semalam tak. Tapi Nabi baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, banyak dah ni bacaan 3 surah ni kan. Tapi dengan cara yang macam mana? Tu maksud besar Aisyah. So Aisyah ni memang terkenal sebagai
sebagai apa? Ada kitab Aisyah yang ditulis oleh ulama terkemudian tentang kritikan Aisyah kepada beberapa riwayat sahabat yang kadang-kadang dia tak menepati maqasid. Bukan sahabat tercela, tidak. Sahabat dia buat kerja sahabat yang mulia radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi kadang-kadang Aisyah tegur untuk membetulkan cara faham sebenar mereka pada maksud tertinggi agama. Jadi Qaradawi tulis yang ni, bab ni sebab nak bagi tahu jangan gopoh gapah ataupun perbuatan nak mengkhatamkan bacaan Quran cepat ni, dia bukan ibadat terbaik, bukan. Maka yang paling elok macam mana? Kan? Okey, tengok perangan bawah tu kata Qaradawi. Setelah itu As-Suyuti, yakni Imam As-Suyuti menyebutkan bahawa orang yang mengkhatamkan Quran dalam 2 malam, ada pula yang mengkhatamkan selama 3 malam, inilah yang baik. Maknanya macam mana? Kalau betul-betul nak khatamkan Quran, baca dalam 3 hari sekali khatam, itulah yang afdal. Maknanya mungkin 1 hari 10 juzuk. Kan? Buatlah 10 juzuk, maksudnya kalau 3 hari tu 30 juzuk kita boleh baca, itulah yang terbaik sebenarnya. Tak perlu sampai satu hari 4 kali khatam, tak perlu. Biar 3 hari khatam sekali, itu dah memadai dah. Kalau 1 hari 10 juzuk, tu dah relevan dah tu. Kan? Maknanya mungkin pagi ni baca, lepas subuh barang start baca 5 juzuk kan. Ataupun baca 3 juzuk. Zuhur kan baca 3 juzuk lagi. Boleh. Ada masa banyak untuk uruskan keluarga, kerja, boleh buat. 3 hari sekali khatam, tu yang paling baik. Ataupun lebih pada tu pun tak ada, ikut kemampuan masing-masing. Tapi cadangan yang Suyuti sebut dalam riwayat yang Qaradawi sebut ni, pandangan Suyuti sebenarnya daripada banyak-banyak riwayat tu tentang kisah salafus salih mengkhatamkan Quran, sebenarnya yang paling baik ialah 3 malam ataupun 3 hari sekali khatam. Kan? Masa saya kecil-kecil dulu, saya sekolah Ahmadi Jaim ni kat Sungai Udang kan. Setiap minggu memang akan dijemput untuk datang kenduri rumah orang, kenduri arwah. Dan kami kadang-kadang 10-20 orang dijemput untuk khatamkan Quran. Dia baca juzuk, kau baca juzuk 1, baca juzuk 2, baca juzuk sekian-sekian kan. Baca tu untuk sedekahkan pada si mati, pada arwah kan. Okey, perbuatan tu boleh nak buat, tak ada masalah. Kalau Allah terima ibadah kita tu, Allah bagilah pahala pada arwah tu. Tetapi dia mencapai tak maqasid ataupun tujuan besar agama kan, yang suruh kita baca dengan tartil, dengan tertib, dengan kefahaman kan. Saya pun dapat juzuk 3 tu kan, baca lah. Tak ada orang semak baca, padahal kadang-kadang ada yang tak baca pun. Saya kadang-kadang dah penat sangat kan malam tu, baca juzuk 4 kan. Kau juzuk 5 nak khatamkan malam tu juga. Kita buka kadang-kadang dekat dalam Quran tu letak komik, baca komik. Masa saya kecil-kecil dulu kan. Kalau pergi banyak nazim lagi best. Kena khataman Quran satu pas pergi kan. Kau baca juzuk 3 dengan 4, kongsi satu kumpulan 3 dengan 4, baca 2 muka kan. Bila kita dah baca muka kita, orang lain baca, kita diam, kita tak buat apa, kita tengoklah kita punya komik, kadang-kadang bawa main trop. Kadang-kadang kan. Yang paling best balik banyak nazim, yang paling best lah cuit siapa orang. Tu paling best sekali. Masa kecil-kecil dulu kan. Jadi dia tak mencapai tujuan besar beragama pun kalau baca dengan style macam tu. Nak orang khatamkan, orang tu pula khatam dengan cara baca juzuk masing-masing kan. Dia tak mencapai tujuan dapat faedah pun. Sebab tu Suyuti bagi tahu paling afdal pun 3 hari sekali khatam dah bagus dah. Tak payah nak tergesa-gesa. So kalau kita baca balik pandangan-pandangan ni, sebenarnya yang menyatakan sebenarnya ada segolongan ulama memakruhkan penghataman lebih cepat daripada itu. Sebahagian yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga At-Tirmizi, dia mensahihkannya daripada hadis Abdullah bin Amr secara marfu', orang yang baca mengkhatamkan Quran lebih pendek daripada 3 hari, maka dia takkan faham. Ini hadis daripada Abdullah bin Amr, marfu' hadis ni. Nabi sebut orang yang khatamkan Quran kurang daripada 3 hari, sehari semalam baca kan, 2 kali khatam sehari, Nabi kata dia takkan faham Quran. So tak afdal. Biar baca tu paling kurang pun 3 hari sekali khatam, bolehlah dia faham Quran.
Kalau dia faham, kalau dia baca makna saja kan, dan dia faham dengan tertib yang bagus, dia faham kaitan ayat, alhamdulillah boleh, tak masalah. Dia boleh buat. Dapat pahala tak Ustaz? Dapat pahala. Dia tak baca Quran tu, dia baca terjemahannya saja. Pahala dapat. Dapat. Dia buat pahala. Dia sebenarnya Quran ni mushaf tu bahasa Arab kan. So para sahabat Nabi mereka mengkhatamkan mushaf tu sebab bahasa Arab tu bahasa dia. Kan bahasa dia fahamlah bahasa dia tu. Kita orang Melayu, kita nak faham, nak baca yang Arab, faham tidak? Boleh baca, dapatlah pahala satu huruf 10, dapatlah pahala. Tapi kalau kita baca terjemahan, sekali baca terjemahan saja kan, dia pahala kefahaman tu besar pahala kefahaman. Ya? Betul. Itu lagi bagus kan. Baca sikit, fikir ayat ni macam mana, buka buku surat lain, tengok syarah dia macam mana kan. Itulah bacaan yang paling afdal untuk nak praktikkan Al-Quran. Sebulan pun tak boleh hantar tu Ustaz. Tak apa, yang penting kita kena tahu orang macam Sumayyah tu, dia berapa para sahabat ni kan, sebenarnya majoriti mereka tak khatam Quran pun. Sebab apa? Sebab wahyu tak habis turun lagi. Orang macam Sumayyah, macam Yasir kan, berapa keping ayat Quran baru turun. Sebagian riwayat kata baru 14 ayat turun. Sumayyah 14 ayat baru turun, dia faham 14 ayat tu, dah berani mati untuk agama. Kita khatam Quran berapa kali dah? Nak sampaikan satu ayat Quran pada orang kafir pun tak sampaikan lagi. So siapa yang lebih afdal? Sumayyah yang afdal, dia baru faham 14 ayat, Al-Alaq 5 ayat, Mudassir berapa ayat, lepas tu dah berani mati untuk agama. Bayangkan betapa yakinnya dia pada 14 ayat saja. Kita dah khatam banyak kali kan. Dah khatam banyak kali, still tak boleh rasa macam berani untuk agama. Memang teruk sebenarnya. Jadi nak tumpu pada kefahaman lebih afdal. So kalau kita baca lagi bab ini, dia akan sebut 7 hari sekali pun bagus, ikut kemampuan. Kadang-kadang 2 minggu sekali khatam pun bagus, ikut kemampuan. Yang penting tak tergesa-gesa sampai mengenepikan makna. Tak tergesa-gesa sampai cuai pada urusan hidup lain. Anak nak makan pun tak masak, sebab apa? Mak nak khatam Quran. Itu masalah. Itu masalah sebenarnya. Okey, nanti kita baca lagi bab ini. Okey, sekarang insya-Allah kita akan tengok pada surah Al-Humazah, iaitu mana ni? Mati dia kan? Tak hidup? Tadi ada? Okey. Ini ialah surah Al-Humazah. Setelah kita membaca pada kelas lepas surah Al-Ikhlas, surah yang menceritakan profil Allah yang paling besar, surah Al-Ikhlas. Selain daripada ayat kursi yang penuh dengan, satu ayat tu penuh dengan bayrata Allah, Al-Ikhlas juga sama kan. Saya sharekan pada ramai orang tentang lam yalid, penggunaan kalimah lam yalid yang saya cerita pada lepas. Lam kan, kenapa Allah guna lam, bukan lan, yang dua-dua maksud tidak. Ramai orang yang baru nampak kenapa Allah guna lam bukan lan kan. Ingat tak kenapa? Sebab Allah ajar kita menjawab satu tuduhan orang tu. Allah buktikan bahawa tuduhan ni hanya berlaku zaman tu sahaja. Tuduhan Allah ada anak. Tak ada orang akan datang akan tuduh Allah ada anak. Tak ada. Hari ni tak ada orang pun tuduh Allah ada anak baru, nama dia Roslan ke Karim ke, tak ada. Allah semalam baru beranak. Lepas Nabi Isa dilahirkan tu hari, semalam baru beranak yang baru. Apa anak Allah yang baru? Nama dia apa nama dia kan? Tak ada. Tuduhan tu hanya berlaku zaman dulu je. Akan datang tak ada orang tuduh Allah ada anak baru, tak ada. So ni mukjizat besar Quran Memang Allah Maha mengetahui, tak ada orang tuduh Allah ada anak. Tak ada orang berani tuduh Allah ada anak hari ni. Okey. Hari ni kita tengok satu lagi surah, iaitu surah Al-Humazah. Surah yang turun berpunca daripada satu sifat yang, satu sikap ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat sebut nama dia Akhnas bin Suraykh dan juga Umayyah bin Khalaf. Ni pembesar-pembesar Mekah ni. Kan?
mereka ni gemar mengumpat dan mencela Nabi SAW. Mereka gemar untuk mengumpat dan mencela Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bela Nabi SAW dengan surah Al-Humazah ni, menceritakan kesan besar orang yang humazah dan juga lumazah terhadap diri Nabi. Dan Allah pernah menegur Nabi SAW supaya tidak mendoakan orang yang macam ni dengan cara yang bukan-bukan. Ni Umayyah bin Khalaf ni, dia ada anak nama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, tokoh besar perang Uhud dalam kalangan orang musyrikin yang menjadikan orang Islam kalah perang Uhud. Safwan bin Umayyah. Yang kedua Abu Sufyan. Abu Sufyan juga tokoh besar perang Uhud dalam kalangan orang-orang musyrikin yang buat Nabi kalah kan. Satu lagi Hisham. Hisham bin apa tu? Hisham bin apa nama dia? Dia anak adik kepada Abu Lahab. Hisham bin apa nama dia? Lupa saya. Tiga-tiga orang ni tokoh besar musyrikin yang menjadikan orang musyrikin menang, kalahkan orang Islam masa perang Uhud. Nabi doa pada Allah, Allahumma la'in Aba Sufyan. Allah, kau laknatlah Abu Sufyan. Safwan kan, Abu Sufyan, Safwan dan juga Hisham ni. Wa Hisham. Nabi doa laknat untuk tiga-tiga orang ni. Allah laknatlah Abu Sufyan, Safwan dan Hisham. Apa Allah balas dalam Al-Quran? Apa Allah balas dalam Al-Quran? Lepas Nabi doa macam tu, Allah, kau laknatlah semua orang ni sebab mereka telah mencederakan sahabat, telah bunuh ramai orang Islam. Allah sebab apa dalam Quran? Allah kata laisa alaika amrun syai'. Allah kata dalam surah Ali Imran, laisa alaika amrun syai'. Dia kata Allah kata wahai Muhammad, urusan melaknat orang ni wahai Muhammad bukan urusan engkau. Serahkan pada Allah urusan tu kan. Nabi kan, Nabi ni dia manusia. Bila dah ramai sahabat macam tu, emosi Nabi pun, Nabi manusia, emosi Nabi pun terluka, Nabi pun luka banyak. Nabi dalam keadaan macam Nabi doa supaya Allah melaknat semua orang ni. Allah tegur Nabi. Allah kata bukan urusan kau wahai Muhammad kerja untuk ni melaknat orang. Kita kena tahu kita ni orang Melaka kan, biasa sebut lahanat-lahanat pada orang kan. Urusan melaknat ni Allah pernah tegur Nabi, bukan urusan Nabi tau. Kalau kita orang Melaka yang tak Nabi ni berani sebut lahanat pada orang, kita ni orang celaan macam mana sebenarnya yang kita dapat daripada Tuhan kalau kita biasa melaknat orang kan. Allah tak bagi Nabi sebut macam tu. Allah kata bukan urusan kau. Urusan kau berdakwah urusan kau wahai Muhammad. Tapi melaknat orang ni bukan urusan kau. Dia urusan Tuhan. Ya. Macam mana? Orang tu laknat tu. Walaupun dia bergurau kan, tapi bahasa tu keji tak sebenarnya. Bahasa tercela, tak boleh buat. Bahkan orang Melaka dia ada bahasa malaun. Malaun ni mal'un. Mal'un bermaksud orang-orang yang dilaknat. Mal'un. Ada perkataan tu kan. Ada banyak perkataan orang Melaka ni, banyak perkataan dia. Perkataan ni, perkataan mal'un, laknat ni ialah perkataan yang besar celaan dia. Sebenarnya di atas doa Nabi pun Allah tak bagi sebut. Kalau kita yang nak buat bahasa tu, sebenarnya bahasa ni bahasa yang sangat melanggar syariah besar agama dalam etika bercakap. Macam mana? Tu tak apa kalau melaknat orang yang Allah dah confirm kan, tak apa kan. Tapi ini orang kawan kita. Walaupun nak gurau sekalipun bukan. Melaka ni negeri bersih. Jangan kita ada bahasa kotor yang tak sama dengan negeri kita yang bersih. Tak boleh macam tu kan. Yang keduanya, Allah tahu tak semua orang ni akan jadi apa nanti? Ni semua orang yang Nabi doakan ni kan, sebenarnya Allah Maha mengetahui mereka ni semua bakal jadi orang Islam.
Yang ni masuk Islam, Safwan bin Umayyah masuk Islam, Abu Sufyan masuk, Hisham ni pun adik Abu Lahab ni masuk Islam. Safwan tu yang kita dengan Aisyah kan? Kan dia masuk Islam. Sekarang ni memang betul Allah tak bagi Nabi laknat, sebab Allah tahu kedudukan semua orang ni macam mana kan. Kesan akan datang. Jadi sebenarnya memang Nabi ni akhlak dia tak balas balik celaan orang pun. Tak balas balik. Allah didik Nabi, akhlak Nabi tak balas celaan orang. Tatkala Akhnas bin Suraih, Umayyah bin Khalaf ni mencela Nabi SAW, Nabi tak balas pun. Tak balas. Nak ngumpat dia balik ke bukan urusan kita lah. Bukan urusan kita. Okey, jadi surah ni turun, kalimah depan ni ialah wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail ini dia maksud dia ialah celaka, ataupun wail bermaksud lembah, sebuah lembah dalam neraka. Wail ni tu orang kata neraka wail kan. Neraka wail ni ialah sebuah lembah. Lembah bermaksud gunung api, tengah-tengah tu lembah. Dalam neraka Allah ada sebuah tempat yang dinamakan wail, lembah neraka. Ada juga fuqaha ahli tafsir sebut dia bukan setakat lembah neraka, dia ialah kecelakaan. Dia ialah kata cercaan Allah kepada orang yang bukan seorang dua tau, keseluruhan orang yang humazah dan juga lumazah. Okey, humazah maksud dia pecah. Kan? Hamizah maksud dia pecah, telah pecah. So dia pecahkan apa orang yang humazah ni? Dia pecahkan aib-aib orang, pemecah aib orang. Orang tu ada keaiban, dia cerita ke orang lain. Dia tu soksek itu. Dan juga lumazah, kalimah tertinggal kalimah lumazah tu. Kalimah apa ni? Kalimah lumazah. Lumazah bermaksud tikam. Humazah tadi pecah kan? Pecah. Lumazah bermaksud tikam. Ni pecah, yang ni tikam. Jadi dua-dua benda ni dia memberikan terjemahan orang yang mengumpat dan juga orang yang mencela. Mengumpat belakang ke depan? Belakang kan tu mengumpat. Mencela daripada depan. Kau ni macam ni, dia marah, dia tengking, dia cela orang tu daripada depan. Kalau mengumpat belakang-belakang. So ahli tafsir bagi tahu, ada yang kata humazah ni mengumpat, lumazah ni mencela. Ada yang kata humazah ni mencela, lumazah ni mengumpat. Tak apalah yang kata mencela ni mencela ke mengumpat, yang penting humazah, lumazah ni maksudnya ialah bercakap tentang orang lain di belakang ke di depan ke tak kisah. Yang penting perbuatan ni ialah perbuatan yang menyebabkan dia masuk wail, neraka. Ini perbuatan orang-orang yang kufur, ataupun nak bagi tahu ni perbuatan orang kafir, iaitu Akhnas bin Suraih, Umayyah bin Khalaf. Kalau kita habit kita suka mengumpat orang, hari-hari siapa pun nak mengumpat hari ni Kalau macam tu dengan kita memang dapat warning besar daripada ayat wail yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni. Okey. Kata di tafsir lagi kan, kaedah Allah letakkan amaran untuk humazah dan lumazah ni lebih besar daripada ancaman membunuh satu nyawa. Kan? Sebab kita bunuh karakter orang yang masih hidup. Kalau kita bunuh nyawa orang tu mati, habislah. Tapi kalau kita cerca orang di belakang, mengumpat dia, benda tu benar pun, kalau mengumpat tujuan nak burukkan dia, salah dah. Kalau benda tu salah, dalam mengumpat fitnah pula tu, lagi besar kan. So perbuatan ni ialah perbuatan yang lebih besar daripada membunuh orang. Nyawa orang tu, kita bunuh nyawa orang, Nabi SAW bunuh orang, perbuatan tu dosa besar dah, tapi tak lebih besar daripada perbuatan mengumpat orang. Sekarang ni yang masuk TV, jenayah bunuh orang ke jenayah mengumpat? Yang dapat liputan media, jenayah apa? Jenayah bunuh orang lah kan. Kalau orang tu terbunuh, habislah. Dia polis datang, tape tu warna kuning tu, ni kawasan siasatan kan.
Sebab ada jenazah, ada mayat, jumpa mayat kat sini. Pernah tak polis siasat jenayah mengumpat orang? Tak pernah Dia buat line kuning tu, jangan masuk. Ni kat sini ada orang mengumpat orang semalam. Tak ada kan? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab memang manusia nampak jenayah bunuh lagi besar. Tak, Quran beritahu, tak kira viral ke tak viral, tapi jenayah mengumpat lagi besar. Dia punya dosa berbanding membunuh. Kan? Jadi Allah, kita kena insaf ni. Mengumpat ni Allah sebut dalam beza dua dosa ni ialah buat depan ke, buat belakang ke, dibuat dalam hati ke lisan ke, sama. Dia humazah, lumazah. Buat dengan lisan ke, buat dengan, kadang-kadang dia mengumpat dengan cara apa? Satu orang tu timpang kan, dia mengumpat dengan cara tengok kawan dia, itu dah kira mengumpat lah. Dia ejek orang dengan cara mengeling kan, dia buat macam macam tu. Itu dah kira mengumpat dah. Sama ada dia buat depan-depan, belakang, ataupun dalam hati ataupun lisan, mengumpat. Allah, perkara tu benar untuk diumpatkan. Kalau tujuan dia nak menyebarkan aib dia, mengumpat. Kalau perkara tu benar bertujuan ambil pengajaran, tak apa. Perkara tu benar tujuan nak bagi bukti pada mahkamah, okey tak? Cerita lah kat mahkamah kan, suami saya sekian. Ada ke orang cerita nak cerita takut mengumpat pula? Tak ada. Yang tu lain. Cuba tengok Al-Hujurat ayat 12. Allah cerita tentang mengumpat ni macam mana. Hujurat ayat 12. Muka surat 517 dalam Quran kan. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab bainakum ba'dukum ba'dha. Allah kata jangan jauhi sangka buruk. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Allah kata inna ba'dadh-dhann ismun. Surah Al-Hujurat ayat 12. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Okey, yaghtab ni, dia maksudnya ghibah. Ghibah ni apa? Ghibah ni ghaib bermaksud hilang. Orang tu hilang, kita bercakap tentang dia kan. Mengumpat lah tu. Ni wala yaghtab, jangan kamu mengumpat sebahagian kamu, ba'dukum ba'dha. Mengumpat ni berdasarkan sangkaan ni, ada yang dibenarkan tak? Ada mengumpat dan juga bersangka buruk yang dibenarkan, ada. Sebab tu Allah kata inna ba'dha az-zanna, sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu ialah dosa. Sebahagian. Ada tak prasangka buruk yang diizinkan? Ada lah. Sebab Allah kata ba'dha, sebahagian. Sesungguhnya sebahagian sangka buruk tu adalah dosa. Maknanya ada sebahagian yang lain tak berdosa. Contohnya, masa masuk dalam rumah dia ada botol arak. Ya, aku sangka baik lah, dia tak minum arak. Sangka baik apa? Dah ada bukti dah ada arak dalam rumah dia. Nak sangka baik itu, kalau sangka baik juga, itu lurus bendul. Itu lurus bendul. Masa masuk rumah sini, ada jantan lain dalam rumah dengan isteri dia kan. Dia tengok, awak ni kenapa? Saya sesat rumah, saya termasuk rumah ni. Oh, saya sangka baik lah awak sesat. Takkan macam tu. So ada sebahagian sangka buruk yang agama izinkan sebab ada bukti. Tu Allah kata ba'dha, sebahagian sangka buruk yang dosa. Maknanya sebahagian lain yang tak berdosa kalau ada bukti kan. Jadi kalau tak ada bukti, cakap juga dah kira mengumpat. Okey, jadi kesan dia ialah wail, neraka wail, masuk lembah neraka, atau maksudnya ialah celaan besar. Allah kalau mencela, bermaksud benda tu kesan besar pada dosa. Dalam hati tu kisangkaan lah, dalam hati. Tapi dia ni, hati kita ni kalau cakap, Allah tahu tak?
Tahu. Sebenarnya kalau cakap dalam hati pun dia dikira berdosa sebab kita dah sangka dalam hati kita yang dia ni sangka tak ada bukti. Sangka tu pun salah. Kalau hati kita cakap macam tu kan, kita kena nafikan. Tak ada bukti ni, tak ada bukti, dia tak dosa. Bukan salah dia. Kena nafikan. Kalau kita ya kan dalam hati kita, kita juga termasuk daripada orang yang humazah-lumazah ni. Allah tahu dalam hati kita. Nafikan. Maknanya dah sangka buruk dah ni. Tak ada bukti. Tak. Dia kekal jadi orang baik. Tak ada bukti ni. Hati kita cakap lagi, nafikan lagi. Syaitan akan masuk ke hati kita. Dia buat ni, dia buat, dia salah ni, dia salah. Dia akan masuk ke hati kita. Kita kena nafikan. Tak ada bukti, jangan cakap. Tapi kita start kalau kita cakap dalam hati, tapi benda yang kita nampak tu betul. Adakah itu benda salah? Tu tak salah. So ada bukti tak salah. Ni tak ada bukti ataupun dah terbukti benar, kita fitnah lagi. Tu salah. Kan? Kalau orang tu salah pun kita cakap juga bukan sebab nak ambil pengajaran, tu pun dikira mengumpat. Okey. Kita mengata tu. Mana pergi? Okey. Ayat 2. Allah sebut allazi jama'a malan wa 'addada. Okey. Kita tahu kan kaedah penggunaan Allah pada kalimah allazi. Okey, dosa kedua yang Allah sebut pada ayat ni ialah dosa jama'a malan wa 'addada. Jama'a malan wa 'addada. Dosa seterusnya ialah dosa menghimpunkan harta. Menghimpun harta Menghimpun harta tak salah. Tengok tujuan apa? Tujuan. Okey. Kalau himpunkan harta, ni dia jama'a, dia semata-mata himpunkan. Wa'addada, dan dia bilang ada tak berhenti kan. Memang ada hari ni orang macam tu. Wa'addada. Dia bilang harta. Dia kadang tiap malam dia tengok buku bank dia. Benda sama je pun kan. Dia tengok akaun dalam phone, dia tengok akaun berapa, tengok duit aku ada berapa. Tak bergerak pun, sama dia tengok setiap malam kan. Kadang-kadang dia round dekat kebun dia round dekat rumah sewa dia, tengok 1, 2, 12. Ada 12 kan. Dia saja tengok je. Sebenarnya dia penghimpun harta ni, dia juga ada apa? Dia ada simptom. Simptom orang akan jadi kedekut ialah bila mana dia suka menghimpun harta. Simptom kedekut. Jama'a malan wa 'addada. Ada tak orang yang tahu esok nak mati? Sebab dia tahu esok nak mati, dia kumpul harta hari ni. Ada tak? Tak ada. Kalau orang tahu esok nak mati, dia kumpul harta lagi ke? Dia infak. So sebab apa orang tu kumpul harta? Sebab dia ingat dia boleh hidup panjang. Sebab tu ayat berikutnya kata yahsabu annama lahu akhlada. Dia sangka dia boleh hidup panjang. Dia sangka harta tu boleh mengekalkan dia. Sebenarnya tak boleh. Ada orang dia menganggap macam tu. Okey. Sebelum Allah sebut jama'a malan wa 'addada, Allah ada perkataan depan ni ialah allazi. Allazi. Kaedah Allah guna allazi, kita kena tahu allazi kalau muncul kat depan ni allazi kan. Dia ialah kaedah Allah menjawab ayat sebelum. Maknanya kenapa orang ni, apa punca orang ni dia humazah dengan lumazah? Apa punca dia suka mengumpat, dia suka mencela orang? Punca dia suka mengumpat dan mencela orang ialah allazi jama'a malan wa 'addada. Sebenarnya ramai orang dia start untuk cela, mengumpat, mencaci orang lain sebab apa? Sebab dia suka mengumpul harta. Jadi bila jama'a malan suka mengumpul harta banyak, itulah dia punca awal. Dia akan tengok, alah siapa sangat dia, berapa banyak duit dalam akaun dia, ada banyak macam aku. Tu punca dia akan mengumpat orang kan. Siapa engkau ni? Kerja apa? Oh, kerja tu kerja aku lagi best kan. Kita mula untuk nak mengumpat orang, nak mencela orang setelah tahu yang dia punya harta tak lebih banyak berbanding harta kita. Sebab tu favorite orang bila jumpa kan, dia suka tanya kau kerja apa. Kenapa nak tanya kau kerja apa? Kenapa dia suka tanya kerja apa? Kalau orang kerajaan dah DG berapa dah? DG ke apa? Orang kerajaan DG yang apa? DG kan? Dah grade berapa dah? Grade DG 46 lah, apa tak faham saya apa benda perkataan tu. DG kalau
guru Ustaz. Kalau guru. Kalau lain grade lain. Grade lain. Kewangan. Okey. Kenapa orang kerajaan ni suka tanya grade tu kenapa? Nak bagi hormat Ustaz. Kalau dia lebih tinggi, kita kena hormat dia. Hormat dia. Okey. Kalau macam tu tak apalah. Tapi sebagian orang dia tanya sebab apa? Nak tahu rate gaji berapa kan? Kalau dia tahu rate gaji orang tu lagi rendah, dia nak hormat tak agak? Takkan hormat. Jadi punca akhirnya manusia suka humazah dan juga lumazah. Punca sebab tu, sebab nak dia suka humazah sebab dia dah tahu dia lagi tinggi, harta dia yang dia kumpulkan lagi besar. Tu punca dia akan cerca orang lain. So sebenarnya kalimah allazi dalam ayat ni penting. Nak tahu kenapa Allah sebut allazi, Allah nak mensyarahkan ayat sebelum tu. Macam dalam surah Al-Baqarah kan. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib kan. Allah sebut al-muttaqin. Ayat 2 Allah kata al-muttaqin. Ayat 3 Allah menggunakan dengan Allah allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi sebenarnya ayat 3 tu ayat 3 tu nak menyebut siapakah dia orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ialah orang yang percaya kepada benda yang ghaib. Tu Allah sebut allazi. Allazi ni nak menjawab siapakah orang yang bertakwa. Allazi kat sini nak menjawab apa punca kau boleh lumazah dengan orang. Punca dia ialah kau sangka harta tu kau punya. Kau mengumpul banyak harta. Kan? Yang mana harta tu kau sangka yahsabu annama lahu akhladah, kau sangka harta banyak tu boleh mengekalkan engkau hiduplah lama. Boleh ke? Tak boleh So kita jangan terperangkap dengan, jangan kita gadai akidah kita. Sebenarnya harta ni nanti dia bawa kepada isu akidah sikit. Bukan sikit lah, banyak. Harta ni kan, dikumpul harta banyak, dia akan membawa kita kepada, kalau tak ada harta ni kerang, macam mana kita nak hidup? Tu bahaya. Kalau tak ada saving ni kerang, macam mana kita nak? Itulah permulaan manusia akan mencacatkan sedikit dia punya kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya yang Allah tak jamin kita ni ialah kehidupan pada hari akhirat ke kehidupan dunia. Yang Allah tak jamin. Yang Allah jamin ialah apa? Rezeki dekat dunia Allah jamin tak rezeki? Sebenarnya rezeki ni ialah di atas jaminan Tuhan. Jaminan Allah. Tak ada orang yang mati melainkan dia dah habiskan semua rezeki yang Allah bagi kat dia. Seorang sekali tak ada orang yang mati dalam dunia ni melainkan dia dah dapat semua rezeki yang Allah bagi kat dia, baru dia mati. Maknanya Allah dah jamin rezeki. Yang Allah tak jamin ialah apa? Lepas kau mati, alam kubur nanti, ni kubur sampai negeri akhirat. Yang ni Allah jamin tak? Allah tak jamin yang ni. So kita kena usaha untuk hidup yang ni ke untuk hidup yang ni? Sebenarnya kita kena usaha dengan benda yang Allah tak jamin ni. Kita nak pergi mana ni? Syurga ke neraka? Patut yang ni kita usahakan. Kalau kita sedar yang ni yang Allah tak jamin, ada tak orang nak simpan harta banyak-banyak? Tak ada. Dia akan belanja harta dia sebab untuk akhirat kan. Sebab dia tahu harta tu berfungsi, disedekahkan berfungsi untuk membiarkan dia hidup dengan aman pada hari akhirat. So kita ini kadang-kadang berusaha di atas jaminan Tuhan. Kita pulun hidup kita untuk nak dapat yang ni, padahal ni dah dijamin. Kita tak buat yang ni yang tak dijamin. Itu kadang-kadang bahana kita kan. Dia tak ada masalah untuk nak ada simpanan, nak ada medical card, akan datang sakit, kita tak ada masalah. Tapi sampai dia beriktikad, itu masalah besar. Itu masalah besar kan. Okey. Itu yang Allah sebut allazi yahsabu annama lahu akhladah. Okey, ayat berikut dosa mengumpul harta dia kira. Perkataan malan disebut dengan cara nakirah. Dia bukan al-mal, jama'a al-mal tak. Dia malan bermaksud apa je harta Allah tak sebut al-mal, Allah sebut malan tanpa ada alif lam. Maknanya apa? Maknanya bukan setakat duit, tanah, kebun, bukan setakat tu. Mungkin juga harta dia tu anak-anak. Dia sangka anak kena ramai ni, nanti anak ramai senang jaga kita masa usia tua. Tengok kan.
Dia punya harta tu anak-anak pula. Ada orang yang bukan fitnah ke anak-anak, rumah pula. Apa je bentuk harta, bukan setakat duit. Tu malan. Okey. Yahsabu, pemilik sifat itu sangka harta yang dikumpul boleh mengekalkan umurnya. Perbuatan ni tercela kerana kekal hidup lama, sebab harta ialah perangai orang-orang Yahudi yang Allah sebut pada ayat 96 daripada surah Al-Baqarah. Apa ayat dia? Yang saya baca bermain kan? Lau yu'ammar alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar. Okay, yang nak hidup lama siapa dalam dunia ni? Alfasana, dia minta hidup alfasanatin. Nak hidup 1000 tahun. Siapa yang minta ni? Lau yu'ammar. Yang minta ni ialah orang-orang Yahudi. Dia takut untuk mati. Yang kita kumpul harta banyak-banyak tu sebab takut mati, sebab sangka harta tu boleh akhladah. Kita takut mati ni memang dah terkena dengan penyakit Yahudi, iaitu penyakit al-wahan. Al-wahan ni ialah penyakit suka hidup dan takut mati. Takut mati punya pasal dia kumpul harta banyak-banyak sebab nak hidup lama. Sebenarnya kumpul harta banyak-banyak tu tak boleh menjadikan dia selamat apa pun pada hari akhirat. Okey. Habis ayat 3 ni ya. So bukan agama marah kumpul harta, tak ada masalah. Tapi kumpul sebab apa? Sebab apa kumpul harta? Okey, seterusnya kalla. Kalimah kalla ni pula dia menafikan tanggapan yang sebelum. Tadi kalimah allazi kebanyakan dia mensyarahkan ayat sebelum. Kalla ni dia menafikan kenyataan sebelum. Okey. Yang sebelum tadi kan, orang yang kumpul harta ni, dia punya stand dia, pendirian dia ialah harta tu boleh ni, yahsabu, dia sangka harta tu boleh kekalkan dia selamanya. Bukan harta tu kekal, tak, dia sangka harta tu boleh kekalkan dia hidup selamanya. Tu masalah kan. Jadi Allah sebut kalla bermaksud harta tu tak boleh kekalkan kau selama-lamanya pun. Allah nafikan kalla. Tidak, ataupun sekali-kali tidak. Sama sekali tidak. Harta yang kau sangka boleh jadikan kau hidup lama ke kan. Ayah saya main lepas dah dapat duit pencen, dia kata duit ni abang nak makan. Saya cerita main kan. Memang direct ayah saya dia kata betul kata Allah kan. Lepas dah dapat duit pencen, kena kencing manis, darah tinggi apa semua, doktor kata roti canai pun sebulan sekali je boleh makan. Tak boleh makan rupanya kan. Dia kata duit tu je nak makan, rupanya tak boleh makan dah. Benda yang dia suka roti canai tak boleh makan lagi dah. Tak boleh makan. Kalla. Jadi semua yang kita sangka, kalau kita sangka kita ada banyak EPF, ada banyak, akhirnya kadang-kadang ada orang duit EPF dia banyak tapi kena sakit kan. Dia pun belanjakan duit yang banyak untuk ubat sakit dia, habis duit tu. Dia sangka nak pergi melancong, nak enjoy, tak dapat nak enjoy. So Allah sebut kalla. Okey, apa akibat orang yang kumpul harta serta orang yang mengumpat dan mencela orang lain? La yumbazanna. Okey. Semua tiga-tiga dosa tadi. Dia jadi orang yang humazah ataupun lumazah dan juga jama'ama malan. Ni tiga dosa ni, satu humazah, dua lumazah, tiga jama'ama malan. Semua orang-orang ni la yumbazanna. Allah sebut mereka semua ni la yumbazanna. Tengok cara Allah sebut. Dengan apa Allah sebut tu? Dengan lam taukid ni, pasti. Ni lam tu bermaksud pasti. Ni la yumbazanna, dua kalimah taukid, satu lam, yang kedua nun tasydid ni. Tidak sebenarnya. Sebaliknya, dengan sebab kau humazah, mengumpat orang, lumazah, suka maki hamun orang, jama' amal dan suka kumpul harta, nanti tiga-tiga ini akan betul-betul dicampak secampak-campaknya. Lam ni betul-betul nabaza, campak. Zanna labal ni nun tasydid ni bermaksud
dicampak secampak-campaknya. Bukan campak je, dicampak secampak-campaknya. Kalau kita hari ni buang macam apa kita campak hari ni? Sampah kita campak. Setakat baling tu campak lah. Tapi kalau campak secampak-campaknya macam mana agak? Tak tergambar kita macam cara nak campak secampak-campaknya. Baling jauh-jauh, mungkin pecahkan ke kan, tak berguna langsung. Sebab apa Allah guna campak? Yang dicampak ni bukan sampah tau. Yang campak ni ialah orang. Satu lumazah dengan orang yang jamu amalan. Bila Allah guna perkataan campak, maknanya orang ni sampah ke orang ni memang sampah lah, tak guna lah. Kalau kita boleh rasa ayat ni kan, kumpul harta kan, hari-hari tengok dalam bank, ada 70,000 lagi, 70,000 yang tak ada apa-apa tujuan. Anak pun dah kerja dah, harta kat anak pun dah hibah siap-siap dah kan, baki 70,000 lagi. Nak buat apa? Rasa nak guna untuk kehidupan berbaki, okey lah kan. Tapi daripada persen 70,000 tu, nak buat apa untuk agama agak? Ada tak kita fikir macam tu? Nak dirikan apa untuk bagi kekal manfaat? Kita kena fikir macam tu. Nak bagi manfaat pada duit tu pun kena fikir lagi yang betul-betul bagi manfaat. Yang tak ada pedah sangat ni ialah bagi makan orang. Tak ada pedah sangat sebenarnya, tapi masyarakat kita suka bagi makan orang. Makan tu esok lapar balik dah, minta lagi. Jadi sebenarnya sedekah yang paling afdal akhirnya Allah sebut lil fuqara alladhi na'uhsiru fi sabilillah. Lil fuqara alladhi na'uhsiru fi sabilillah la yastati'u nadarban fil ard. Nak bagi sedekah pada siapa sebenarnya? Kan, fil ard. Allah tak pernah sebut ayat sedekah melainkan akhirnya ada perkataan lam. Allah sebut ayat sedekah ni 2 muka surat tau. Dalam Quran ayat sedekah ni 2 muka surat. 2 muka surat tu syarat saja, belum kepada siapa lagi. 2 muka surat tu syarat saja, syarat nak dapat sedekah yang afdal. Baru syarat kepada siapa Tuhan tak sebut lagi. Akhirnya bila Allah sebut macam ni. Kepada orang-orang yang fakir, yang mana dia tu berada jalan depan untuk agama Tuhan. Maknanya setakat bagi pada orang fakir yang tak ada duit, tak ada gaji, suami lagi kan, pun tak afdal lagi bagi kat dia. Allah kata yang paling afdal ialah bagi pada orang fakir yang dia ni kerja dia berjuang agama Tuhan. Dakwah dia kat depan, dalam nak menggerakkan kerja-kerja agama dia kat depan. Kadang-kadang ilmu nak bagi, dia ni orang berilmu, dia kat depan, tapi kita tahu dia ni tak ada kerja sangat. Kesian kat dia, bagi kat dia. Maknanya dulu zaman-zaman Nabi ni, orang-orang yang ahlus sufah kat masjid tu kan, yang kerja di setiap hari dengar cakap Nabi, ikut cakap Nabi, terus ada kat barisan depan saf perang kan. Uthman bin Affan taja dia orang dulu. Orang-orang yang fakir tapi ada kat barisan depan untuk berjuang agama Tuhan. Fakir kita hari ni, fuqara kita hari ni, dia ada kat barisan depan tak untuk agama Tuhan? Tidak. So sebenarnya bagi pada mereka pun belum cukup afdal, melainkan bagi untuk tujuan letakkan mereka kat barisan depan, bagi untuk dia dapat kelebihan agama kan, bagi dia buku ke, bagi dia yuran untuk pergi kelas ke, semua benda tu afdal sebenarnya kan. Jadi nak cerita tentang ni, harta yang dia simpan pun nak bagi pun Tuhan detailkan. Sebab apa Tuhan detail sampai 2 muka surat? Sebab Tuhan nak bagi 700 ganda Tuhan nak bagi 700 gandaan pahala, lagi besar daripada solat. Takkan syarat dia mudah, syarat dia sukar. Okey, ya. Macam mana? Ayat ni, ayat sedekah tadi, fuqara tadi. Cari orang-orang yang ada ilmu tapi dia ni tak ada kerja sangat. Cari dia, ataupun dia nak beli kitab kan, tak ada duit nak beli kitab, dia pun diam, tak tunjuk pada orang, lagi diam je. Macam nak beli kitab, nak belajar. Ataupun cari orang yang nak pergi sambung pengajian, takhasus dalam
bidang agama, sponsor dia yuran pengajian. Sebab dia akan jadi orang yang barisan depan. Jangan sponsor orang yang just nak ceramah je, tak. Kan sponsor orang yang ada tujuan besar untuk agama. Susah nak cari asatizah yang betul-betul ikhlas untuk belajar agama, bukan tujuan nak kerja gaman ada gaji. Tujuan dia betul-betul nak support agama dalam luar bidang yang sangat luas. Nak cari susah, tapi ada orang macam tu. Pergilah cari. Okey. Allah sebut la yumbazanna sebab mereka ni sampah, tak ada guna. Allah kata campak ya. Campak kat mana? Campak dekat khutamah. Tak ada guna kan? Kalau kita campak kat sampah. Sampah tu buruk dah. Tapi khutamah lagi buruk. Ni campak dekat mana? Tempat dia tu ialah al-khutamah. Tempat itu dalam khutamah. Jangan terjemah khutamah ni apa dulu, sebab Allah akan terjemahkan datang ni. Sebelum Allah bagi tahu khutamah tu apa, Allah nak bagi nampak khutamah ni penting dengan cara Allah tanya, wa ma adraka mal khutamah. Nak tahu tak apa khutamah tu? Kan dia kaedah biasa cikgu-cikgu buat dalam kelas. Nak tahu tak apa yang kita belajar hari ni? Tanya kan. Nak tahu tak gosip semalam apa? Orang tak tahu pun apa cerita semalam. Dia saja tanya, nak tahu tak apa cerita semalam? Kan kadang budak-budak kat sama main. Saya sekolah mengajar cikgu main kat sama kan. Kalau malam tadi ada cerita best, budak sama tak ada TV kat asrama kan. Kita datang kelas, tahu tak cerita apa malam tadi? Oh, semua kena perhatian. Cerita apa Ustaz? Cerita apa? Kalau ada bola malam tadi, menang ke kalah, lagi dia orang nak tahu kan. Tahu tak siapa menang malam tadi? Oh, itu budak-budak paling fokus sekali. Sebab nak tahu siapa menang malam tadi kan. Sekarang ni Allah bukan nak bagi tahu benda-benda hiburan, tak. Allah nak sebut apa tu khutamah. Allah tanya sebab nak bagi tahu isi penting. Sengaja Allah tanya walaupun Allah dah tahu dah Nabi Muhammad tak tahu apa tu khutamah. Ka tu Nabi Muhammad, wa ma adraka. Dan adakah kau nak tahu wahai Muhammad apa tu khutamah? Allah tanya sebab nak tarik perhatian. Okey, maka Allah pun sebut narullahil muqadah. Ni neraka Allah ataupun api Allah yang dinyalakan. Baik, sebenarnya ayat ni kalau kita tengok dalam apa yang ahli tafsir sebut ayat ni kan, api ni dia sebenarnya ayat yang taklah gempar mana pun, sebab api ni dekat dunia pun ada kan. Api kat dunia ni kalau lighter ada api kan, dia akan padam. Kita tarik dia padam balik. Kadang-kadang api lilin tu kita belum main lagi. Masa kita kecil dulu blackout kat rumah pasang kayu lilin kan. Saya suruh main dekat api tu macam ni, main je. Tak sakit pun. Api lilin tak sakit sangat pun. Main zap-zap je tu kan. Okey, api ni bukan isu besar pun. Isu besar ni ialah pemilik api tu siapa? Allah. Itu isu besar dia. Kalau api tu dimiliki oleh ayah kita, api mancis tu kan, kita tutup macam ni pun dah padam dah. Kalau kita pegang kuat-kuat pun tu dah padam. Sakit sikit lah, berdarah sikit, padam dah api tu. Sebab itu api orang. Kalau orang bakar sampah pun, tengah-tengah pelepah kelapa kering tu tengah-tengah banyak, dia pun marah gitu kan. Habis pelepah kering tu dia pun padam. Dia akan padam. Bila hujan lagi dah dia padam. Lagi best timbus tanah. Timbus tanah padamlah api tu. Sekarang ni sebab isu besar bukan api, isu besar ni lah pemilik api, iaitu Allah. Allah kalau dia memiliki api tu al-muqadah. Adakah muqadah ni berarti api yang dinyala kan? Adakah api yang tak menyala? Tak ada. Kalau tak nyala bukan api lah. Api ni mestilah dia menyala. Kalau dah mesti api tu menyala, kenapa Allah nak sebut dia dinyalakan? Kenapa? Allah nak bagi tahu api tu dah ada dan dia tak padam. Tak padam. Api kita dia menyala dan akan terpadam. Tapi api al-khutamah ini milik Allah, dia dinyalakan bermaksud dia tak padam. Start daripada hari dia Allah nyalakan api al-khutamah ini untuk siapa? Untuk humazah, lumazah dengan untuk jama' amalan tadi, dia tak padam. Tak padam bermaksud dia panas yang sentiasa meningkat. Kepanasan dia tu sentiasa meningkat sebab dia dah dinyalakan, tak padam-padam.
Okey. Jadi inilah dia bahana ataupun azab untuk orang yang humazah, lumazah dan juga jama' amalan. Rasa-rasa kenapa Allah sebut dia api yang dinyalakan yang bermaksud semakin panas? Sebab apa? Sebab bila orang tu masuk dalam neraka tu kan, dia saja masuk ke dia masuk dengan apa sekali? Bila Allah kata api tu dia akan semakin panas, bila orang masuk lagi makin panas. Sebenarnya orang masuk seorang-seorang ke orang masuk dengan harta benda dia sekali? Tu masalah dia. Api tu dia makin panas muqaddar sebab setiap kali orang masuk pada tempat nama dia khutamah, dia masuk dengan harta benda yang dia simpan sekali. Itu masalah kan. Kadang-kadang ada orang dia takut ayat ni, tapi dia trick ayat ni. Nanti ingat abah meninggal ke, kalau ada harta abah lagi, sedekahkan semua. Kan? Selamatlah juga. Tetapi kan, kalau dia suruh sedekah lepas dia meninggal, itu maknanya apa? Maknanya dia nak simpan masa dia hidup. Kalau meninggal baru sedekahkan. Lambat tak? Lambat sebenarnya. Lambat. Jadi sebenarnya sedekah sekarang ke sedekah nak tunggu meninggal baru suruh anak-anak sedekahkan? Masih hidup sebenarnya. Anak-anak kalau sedekah nanti agak-agak dia sedekah semua ke agak? Anak-anak hari ni lah punya cerita. Rasa-rasa betul ke sedekahkan semua? Tak tahulah macam mana kan. Kalau anak soleh dia sedekah semualah. Kalau anak kelabu asap tak tahu macam mana. Alhamdulillah boleh lah, tak ada salah. Hibahkan sekarang siap-siap. Masa hidup kena buat. Jangan dia sebenarnya fuqaha kadang-kadang dia beza pandangan. Hibah ni lepas meninggal ke masa hidup? Wallahu alam ada khilaf dia, tapi kalau ikutkan benda yang lebih cepat, biar dia masih hidup. Tanda kita clear akidah kita, tak perlu sangat benda ni. Tak perlu sangat benda-benda macam ni. Buat masih hidup. Kan? Takut dia buang kita pula Ustaz, harta dah bagi. Tak. Dia buang kita kena yakin Tuhan ada tak untuk jaga kita? Ada. Kalau dia buang kita pun Tuhan ada untuk jaga kita. Jangan bergantung pada anak. Kita kena ajar anak kita, ini benda yang saya sendiri gagal nak buat lah. Saya sendiri belum berjaya lagi saya kan. Anak-anak kita kalau takut ke apa kan, dia lari, ayah. Ada tak anak-anak yang lari, Allah, ada tak? Macam orang Gaza. Belum ada Saya itu hari budak-budak, ada abang-abang kat Padang tu yang nak bully dia, dia lari, ayah, dia panggil ayah lagi kan. Saya tengok pada jauh dia panggil ayah lagi kan. Saya fikir bila lah gagak dia orang lari, Allah, hasbunallah. Lepas tu kita pun rasa menyesal balik sebab apa? Benda yang paling besar ialah kita pun tak macam tu sebenarnya. Tu nak harap anak jadi orang soleh, kita pun tak soleh. Kita pun kalau hutang datang bank hantar duit hutang, aduh lagi tak sebut Allah kan. Kita sama macam dia juga, sama. Jadi kalau kita ni nak anak kita jadi soleh, sebenarnya cara dia ialah kita jadi orang soleh dulu. Kan? Macam mana anak-anak boleh terpelihara? Bukan sebab ayah kumpul harta, ayah ada duit saving, tak. Bukan sebab ayah ada harta banyak boleh wasiatkan, tak. Cara nak jaga anak-anak ialah jadi orang soleh. Kalau kita jadi orang soleh, Allah akan hantar sesiapa pun daripada curug mana pun, Khidir dengan Nabi Allah Musa, tak pasal-pasal tiba-tiba datang dirikan balik tembok tu. Sebab apa? Sebab nak jaga harta dalam tu, anak yatim dalam tu kan. Dan kata Nabi Allah Khidir, ayah dia ni orang apa? Orang soleh. Kalau kita jadi orang soleh, tak payah fikir nak wasiat harta pada anak-anak. Allah akan jaga dengan cara kita tak sangka-sangka. Allah akan jaga. Itu benda penting kan? Kita fikir juga, apa kaitan Nabi Musa dan Nabi Khidir daripada ujung mana datang, tiba-tiba datang dia diri kalau tembok tu. Sebab apa? Sebab nak jaga harta orang soleh yang dah meninggal tu. Sebab apa? Sebab dia orang soleh. Bukan sebab dia banyak harta, tak, sebab dia orang soleh. Itu benda penting. Okey. Last Allah sebut pada 3 ayat terakhir, allati tattali'u 'alal afidah. Okey. Dibakar dalam khutamah tu, dibakar tu sampai dia punya hati terbakar. Hati terbakar Kenapa hati? Allah nak bagi tahu sebenarnya tadi yang tanya soal tentang kalau hati sangka buruk boleh tak? Kenapa Allah bakar hati?
Sebab kalau kita dah biasa bagi makan hati kita dengan benda-benda yang buruk, tak biasa bagi makan dia dengan makanan rohani yang baik, dia akan cepat sangka buruk pada orang. So kejahatan kita tu pada hati. Allah kata allati tattali'u 'alal afidah. Dia bakar tu menjulang kepada hati. Sebab perasaan baik ke jahat ke, dia memang pada hati. Boleh tak cakap kan? Kalau nak cakap dalam hati senang ya. Masya Allah bagusnya dia ni, baik anak dia. Kan hati tu kan. Kalau alah lagak baik lah tu, kat hati juga kan. Jadi sekarang ni Allah bakar hati sebab hati tu punca. Kita tak bagi makanan rohani kat hati, kita bagi makan dia dengan benda-benda yang bersifat material. Jadi akhirnya Allah bakar hati. Allah nak bagi tahu punca masalah ni ialah pada hati. Okey. Allah sebut pada surah An-Nisa ayat 56 benda ni. Okey, dan nak masa nak habis. Innaha 'alaihim muqsadah. Allah nak cakap macam mana kan? Khutamah ni dia panas bukan setakat dia nyala tak berhenti, dia nyala tak padam-padam. Bukan setakat dia panas kerana dia semakin panas sebab orang yang masuk tu masuk harta sekali. Dia juga panas kerana atas dia tu ada penutup yang tak bagi kepanasan tu keluar. Kita kalau jerang air dulu punya jerang air dulu mencerit, sekarang dah pakai water heater kan. Dulu sekarang dah pakai kowe, dah pakai macam-macam lah. Dulu ada dulu tu semua orang tahu lah, kat sini semua dah berumur pada saya. Cerit air tu kan yang bunyi kan bunyi, kalau panas kan bunyi macam tu kan. Dia bunyi sebab dia punya penutup tu tak rapat. Tu yang dia boleh berdesing tu bunyi. Bila suhu dah capai tahap 100 tu, dia pun tolak keluar, dia pun bunyi lah. Udara tu nak melegak keluar, dia bunyi. Sekarang ni udara panas tu tak boleh keluar sebab dia ditutup. Innaha 'alaihim muqsadah. Mereka di dalam. Innaha ha tu khutamah, him tu mereka yang lumazah dengan jama' amalan, mengumpulkan harta. Muqsadah, ada penutup atas tu. Ada penutup pula kat atas tu. Tak boleh keluar. Dia punya kepanasan tak keluar. Dia khutamah tu ditutup. So semua kepanasan dalam tu menjadikan dia makin panas. Fi 'amadim mumaddada. Orang ahli neraka yang dibakar dalam khutamah tu pula, dia khutamah tu seolah-olah macam dia bertutup. Ni khutamah, saya lukis ni sebab nak bagi gambaran, bukan sebab ni neraka tak. So api dalam ni api. So dia ditutup. Yang dibakar dalam ni, ni orang dibakar. Nampak macam mati sikit kan. Dia dibakar dalam ni. Ni harta-harta dia semua dibakar dalam ni, terlampau panas. Syarah yang pertama kata fi amadim mumaddada. Syarah yang pertama kata ada tiang kat bawah ni. Tiang kat bawah ni yang menyokong khutamah tu. Tiang ni, sebab apa ada tiang ni? Sebab kat bawah ni ada api. So dalam ni ada api dah. Dia cerit, dalam cerit ada api. Cerit tu dibakar oleh api kat bawah ni. Macam mana kepanasan dia tu? Allah tak tahu macam mana kepanasan dia kan. Syarah yang kedua kata fi amadi mumaddada. Orang ni dia diikat dekat satu imad, satu tiang. Dia diikat kat sini. Dia diikat. So dia tak lagi mana. Dia diikat kat situ, tak boleh gerak mana, dia dibakar. Tak boleh bergerak. Macam tu. Dia diikat kat tiang ni. So kepanasan, harta benda yang dia simpan semua dalam ni, dia dibakar kat tiang tu. Khutamah untuk dia. Tutup atas. Ni just bayangan saya je. Tapi hakikat dia jauh lebih teruk daripada cara ini, bakaran dia. Inilah bukti besar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia sangat sayangkan hamba-hamba dia. Dia bagi tahu awal kepada kita semua, jangan jadi macam ni. Dia bagi tahu awal, dia bocor rahsia siap-siap. Harta yang ada, pastikan kalau simpan pun tujuan yang baik tak apa. Bukan simpan sampai tahap nak cela orang kan. Bukan simpan sebab nak bagi tahu pada orang berapa saving kita ada, bukan. Kalau itu yang kita buat, dalam keadaan kita sangka pula ni untuk masa depan saya pula, masa depan dia pula kan. Tak, siapa yang boleh jamin masa depan dia tu? Siapa yang boleh jamin dia hidup esok? Tak ada orang menjamin pun. Jadi harta kita pastikan dia diuruskan dengan cara yang betul. Jika tidak, nanti al-khutamah dia akan baham kita. Ustaz, Ya. kita selalu tengok Ustaz macam Ustaz Tafis ni, dia kata
Masnad minta kita sponsor itu okey tak Ustaz? Sebab sebenarnya bukan untuk dia macam Islam nanti beli kita kan, tapi untuk makan minum dia. Untuk boleh juga. Boleh juga. Tapi makan minum tu kalau kita tak buat pun orang boleh buat. Sebenarnya duit yuran dia pun dah untuk makan minum dia, yuran sekolah dia tu untuk makan minum dia dah. Jadi kita jangan tampung benda yang sepatutnya jadi tanggungjawab Ustaz Tahfiz untuk tampung. Jangan. Kita tampung benda yang dia tak mampu tampung. Tak ada kata tu anak-anak asal yang tak bayar yuran ni kan? Boleh lah, boleh. Tapi benda yang lagi penting ialah anak asnaf ni ilmu dia ke makan dia? Ilmu dia lagi penting sebenarnya. So sebenarnya beli dia kitab walaupun dia tak nak sebenarnya bayarkan dia yuran ke pengajian di peringkat luar negara ke, bayar dengan akrab untuk dia ke, datang akrab belajar agama ke, afdal. Dan dia agama tak bagi syarat makan tu benda yang penting. Tak. Kita kena bagi makan pada orang. Ada juga ayat yang sebut tentang makan ni. Tapi hakikat pada keperluan makanan tu ialah makanan rohani. Benda yang paling penting kita kena tampung. So kalau setakat nak bagi Ustaz Tahfiz, bagi satu Ustaz Tahfiz yang betul-betul ada produk yang terbukti daripada pengetua dia pun orang saleh, guru dia pun orang yang terpilih kan, yang betul-betul ada produk terbukti dia nak buat kerja-kerja tu, alhamdulillah lah. Tapi dalam negara kita ni, ada tak Ustaz Tahfiz, ada tak tokoh-tokoh besar negara kita ni kan, yang dah lahir daripada Ustaz Tahfiz sekian-sekian, ada tak? Tak nampak pula kita pergi mana budak Tahfiz dia pergi kan. Tahfiz banyak ni. Tapi produk yang jadi orang berkualiti dalam negara ni tak ramai pula nampaknya. So mana silap dia? Bukan Tahfiz tu silap tak. Nak cari punca dekat mana kita kena buat supaya boleh support Tok Tahfiz ni agar lahirkan tokoh. Dia jangan hafal je lepas tu tak tahu lagi mana, niaga kan. Tak macam itu. Biar dia hafal Quran, hantar Timur Tengah ke tak mana-mana, balik jadi tokoh. Tu yang bagus. Tapi kadang-kadang tak lahir tokoh pun kan. Wallahu a'lam. Kena trace benda ni betul-betul supaya akar dia tu boleh berubah punca kat mana. Okey, wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.